Podcast ini ditajakan khas oleh ejen hartanah tim Mirza Fai, pemenang pelbagai anugerah Pegasus dalam industri hartanah. Jual, beli atau upgrade rumah HDB atau kondo, WhatsApp Mirza di 83832145 atau hubungi Fai di 8338555. Tim Mirza Fai, jalan sama naik, cari rumah idaman, janji tak pernah lari. Dari kunci sampai mimpi jadi, percaya kami, Tim Mirza Fai berdiri. Tak kira HDB, kondo atau landed, dengan kami semua urusan jadi mudah. Impian keluarga kini tercapai, pilihan utama Tim Mirza Fai. Ribai Show, Ribai Show, Ribai Show, tak kemain selindung, kontroversi panas terus kita bedung. Cakap lepas cerita memang raw, inilah suara The Ribai Show. Apa kau fikir kita soal balik? Topik hangat berani tarik, tak kisah siapa semua kita tanya. Truth or dare kami buka minda. Ribai suara rakyat bersuara, gelak debat kisah semua terbuka. Sedia ada papi, sedia ada flow. Selamat datang ke The Ribai Show. Selamat datang, selamat kembali ke The Ribai Show. Apa khabar semua? Harap semua baik-baik saja. Hai, kita berkumandang lagi di YouTube dan Spotify mengadakan 238 subscribers. Oh, dah naik Dah naik satu. Alhamdulillah. Makin hari makin naik lah. Kita punya subscribers ni. Alhamdulillah kita pun dapat orang menyokong kami, VC kami dan misi kami. Ya, dan harap selepas hari ini akan makin naik. Sebab hari ini kita rakan sponsor datang berdua. Sekian lama menghilang, datang dengan image yang baru. Dulu segak bergaya dengan rambut sikat tepi, sekarang kepala botak. Tapi kita nak ucapkan terima kasih pula. Terima kasih. Selamat kembali. Yes. Dan selamat telah selamat menjalani ibadah umrah. Alhamdulillah. So let's get together with Abang Mirza dan juga Abang Fai. Apa khabar Abang Mirza dan Abang Fai? Baik. Thank you. How was your umrah Abang Mirza? Alhamdulillah dapat membuat ibadah yang best tak? Best lah. Now baru I understand bila orang balik umrah kan, dia cakap dia rindu. Dulu I tak faham. Dia dah pergi baru understand. Macam betul lah. Kira you have to experience it to know itself lah. Yes, exactly. Betul. Tapi kalau abang pergi, Abang Fai yang rindu. Itu dah terang. Abang Fai rindu ke? Aku tengok Abang Fai macam gelabah Syul lah. Kan itu dia macam Seorang lah. Dia macam rasa out of place tau. Dia macam bila question dia macam dia toleh kiri je kan. Abang Mirza tak ada Syul. Aku nak kena Manja. Macam aku nak kena That time rindu dia sebab kerja banyak aku handle seorang. Itu betul lah. Itu part aku rindu lah. Rasa rabak ni. Dah pusing kiri kanan tak ada orang. Time gini dia pula tak ada toleh belakang ada pula lembaga hitam seorang. Itu pasal lah. Jangan kecoh tau. Kecoh. Itu Abang Mirza buka kunci gini. Hantar email lah malam seram. Abang Mirza dan Abang Fai, kita amat berbahagia dan berbahaya kita nampak Abang Mirza dan Abang Fai nyari bersama-sama ya. Kita amat rindu lah. Pasal dah 1 bulan juga tak nampak. Pasal minggu lepas orang agak busy. Pasal kita tak ada product talk untuk minggu lepas ya. Dan minggu ni kita akan keluar product talk bersama mereka, which is going to be posted on today, which is Wednesday, and also on Saturday. Ya. So Abang Fai, kita ada feedback tau Abang Fai. Ya. So setiap minggu ni Tim Mirza Fai ni ada leads dan ada soalan yang datang tau Abang Mirza. Tapi ni feedback. Ni first time kita dapat feedback. So feedback dia mengatakan Makan belakang. Bukan. Itu lain. Feedback dia mengatakan, adakah Abang Fai ni selalu tak senyum dan dia menyeramkan in person? Boleh tak Abang Mirza ulaskan tentang ni? Bang, muka jangan garang sangat bang. Asal aku tak boleh ulas Anak metropolitan dah lama bang. Pasal Abang Fai kan cakap tadi dia tak nak banyak soalan. So kasi Abang Mirza. Okay, asal
Tak ada tu orang yang komen macam gini maybe diorang tak kenal dia in person lah. Maybe sometimes bila dia muka fierce tu, actually dia tengah think of something, kerja ke, family ke. Macam sekarang tengah duduk ni, jangan anak aku balik 1.5 nak kena ambil dia. Macam gitu. Betul. Kejap lagi aku nak jumpa klien kat Bukit Batok ni, apa dia punya case dia. Dia tengah thinking. Tak ada orang thinking senyum apa. Tapi adakah itu betul atau tidak dia lokek senyum? Itu tak lah. Kuat Dia lawyer tengah buruk senyum sekarang. Dia terpaksa. Selalu senyum. Suka joke around ni. Orang tak kenal, so dia tak tahu. Yelah. Orang nampak dekat TV, kat YouTube aja. Kat luar tu tak. Diorang cakap Abang Fai ni macam seram. Diorang nak approach pun takut tau bang. Macam mana bang Actually orang yang muka garang ni, kita senyum dalam hati. Hati kita lembut bang Betul. Kita nampak muka fierce tapi dalam hati ada tamat. Aku berbual dah macam 3 bar ya. Pasal Kira kalau macam kira they always caught Abang Fai at the wrong time. Betul. Tengah serius, tengah fikir. Tapi kalau muka dia tengah senyum, dia fikir lain benda baik. Kira orang Danish, kahwin 2. Masih Jangan kuat sangat lah. Tu volume nanti lower down. Lower down memang Tak ada orang tengok. Abang, kita pun nak tanya abang lah. So kalau abang pergi cycling ke dengan para keluarga lah, kalau atau berlari-lari anak dengan keluarga juga, adakah tidak senyum juga? Bila tengah cycling, tengah exercise, kita tak boleh senyum lah. Nanti orang kata kita gila pula. Alamak. Pasal orang takut tau. Actually abang kan artis. Dengan Abang Miza ni, consider Abang Miza Fai ni artis tau. Pasal orang kalau tak senyum, orang akan cakap sombong bang. Macam mana bang? Abang nak ulaskan. Betul. Actually dah banyak orang kata kita sombong. Pasal memang kita bukan artis mana lah kan. Kadang kita humble juga. Kalau korang artis, dia pun artis juga. Yalah. Dia autistik. Ya jangan. Itu lain. Dekat sama lah. Akan Abang Fai ni. So kita actually Abang Miza, Safaras ni nak tanya abang soalan tau. Tapi minggu lepas tu abang tak ada pasal abang pergi umrah kan. The previous one lah, the previous talk. So Safaras boleh tak ulaskan soalan So ni? kita dah tanya dengan Abang Fai. Abang Fai pun dah share his part of his story. So okay, Abang Miza, here we go lah. Pernah tak bingit dengan klien, dan siapa yang silap dulu, and what did you learn after that? Bingit dengan klien, pernah. Okay, Boleh tak? boleh tak ulaskan? Cerita lebih huraikan cerita tu. What experience abang? Alamak. Sekejap, I think first. Boleh. Oh, kira dia macam banyak story lah ni. Sampai nak kena fikir. Tak ada banyak kali bingit. Tapi nak kena choose one yang betul-betul ingat sampai sekarang. Okay. The one that macam really like you fed up gila, macam hempas pintu kereta. Okay. Lepas tu sayang lah kereta aku. Macam alamak. Likely because is still back to the topic yang klien pinjam duit. Okay. Tapi that time Team Izafai belum lagi Bergabung. ada lah. Belum lagi bergabung. Yes, correct. So I was still on my own. So I was supposed to sell 4-room flat dekat Bedok South. Blok berapa tu bang? 34 38 Dekat rumah kita. Jangan. Bukan korang lah. Good boy. Good boy. So dia dah pinjam duit. And then that time masih baru kan. So I thought pinjam duit ni is a norm. So he pinjam about 2005. Okay. I masih ingat. So somehow or other I pinjam kan 2005. Okay. And then along the way something happened. And then I was accused of not doing my job. So bila I ask for the money back, kata mana aku dah pinjamkan duit. Macam gitu. Betul. This one true story. And then this the pakcik ni dia pergi disseminate to all dia punya saudara mara, kawan-kawan semua cakap ini agent tak bagus lah. Agent aku kasih aku problem lah, atau begitu lah, bagi debuk lah. So I was accused of doing things that I tak buat. Despite that I pinjam dia duit. I belanja dia makan, bukan mengira lah. I belanja dia makan. Ice cream ada tak? Tak ada. Tak, ice cream aku seorang. Kalau ice cream dah cool down sikit. Lepas tu habis pasal dia cleaner dekat Orchard, I pernah pass by dia, nampak dia buat bodoh lah. Oi. Abang tak tegur dia lah?
Macam pass through aja. Tapi dia nampak aku nampak dia tak macam mana, kita tak tegur, tapi dia buat bodoh lah. Macam gitu. There's something yang really affected me that time. I ingat sampai sekarang. Wow. Okay, at that point of time, like what year? Not what year, like, dah masuk tahun ke berapa abang jadi Actually baru 2 years ke apa. Still masih fresh lah, masih learning the ropes. Dugaan dugaan besar tu. Memang I consider dugaan. Tahun bila abang? Tahun bila? What year was it? I think 10, 12 years ago ke apa lah. Kira still 2000 plus at that point of time. Masih kurus lah kira dulu. Yalah. Abang sekarang dah berg. Abang sado lah. Macam Abang Fai lah. Abang Fai sado. Lepas ni kita belanja makan. Boleh. Yang sado asyik belanja kita makan. Macam kita tak pergi gemuk. Yalah. Rezeki jangan ditolak. Okay, but at that point of time, like you were tend to, kita baru juga baru masuk, baru 2 tahun, and then to be cheated of 2000 or 2005. Consider at that time kira besar lah. Abang, because I don't have that much savings. And then I believe at that point of time pun you macam still like in and out navigating the real estate world. Betul. 2005 a lot, bro. Kecoh lah that time. Then it affected me mentally. It affected me lah. Tu macam tak tahu nak buang siapa. Macam lama ni ke nasib aku macam gitu. Because dah kasih tu duit dah tak ada lah. So hoping that you can sell that house, so end up orang lain jual. Lepas tu dapat tahu divorce, and then they got to know that dia punya untung tu dia makan sendiri, and then the wife dengan anak dia biarkan somewhere. Dan dapat tahu dia punya wife pitch attend dekat East Coast. Anak dia masih NS macam gitu. So technically dia tak betul lah. Yalah. And then bila I think alamak, wife dia kena lagi teruk, that means my 2005 nothing lah. Yalah, betul. So I take it macam pelajaran lah, nak belajar kan. So kena fork out something lah. Mahal lah belajar dia. Expensive. Expensive lah. Dulu sekolah buku teks pun tak mahal gitu kan. Betul. Bapak belikan lah. Mak bapak belikan. Ini sendiri punya. Yalah. Tapi dalam masa tu kan, ada tak abang ada pikiran-pikiran okay, you know what, maybe aku dah kena macam gini, aku mentally terganggu, aku nak quit jadi property agent? Ada. Tapi sikit je. But because I think, like I say, ni macam belajar kan. So I think kalau ini tak boleh angkat, maksudnya jangan buat real estate ni. There will be more lessons to learn along the way apa. So we continue lah. I mean 2005 may not seem as a lot to other people, but it is a lot actually. Nanti today kalau macam drive dekat Bedok tu, pass by kan nak pergi mana ke, tu ni blok ni. Trauma bang, trauma. Kira blok SS lah, Saswi lah. Jangan. Ini tempat ni belajar, ni tempat belajar macam gitu lah. Kira with your daughter, ini dulu bapa kena cikgu ni. Ada. Yalah. I mean, kalau sekarang abang rasa kalau if in this state you lost 2.5k, do you think it's as heavy as last time tak? Now that you are a husband and a father kan, dulu at that point of time I think you were single back then. Single. Okay, so macam now your status as a husband and a father, to lose that 2.5k, is it the same as last time? Last time kita dapat. Pasal that time dia pinjam tu, itu dia yang ada. Itu dah kasih, balik dah tak ada ni. Parah ni. Kira okay, faham. This messed up, man. Itu je. Okay bang, sorry to kalau ni ada kasar bahasa sikit lah. Tapi your client is what kita call as JK. JK apa? Jatuh keparat. Aku dah kata. Aku tunggu tau. Aku tunggu time. Aku memang nak fit kau lah. No, the fact that dia nak pinjam Abang Rizal cakap dia buat anak bini dia macam gitu, sampai kena pergi di Decathlon beli 10 pitch dekat Kemah. Wah, rabak. Adakah Abang Miza jumpa Abang Fai di kira reunion of orang pinjam-pinjam duit? Dan korang, kau pinjam duit, kau agent. Aku pun pinjam duit, aku pun agent. Korang gabung Team Miza Fai. Diorang pergi debt collector. Nah, dia macam gitulah. Debt collector biar office. Terjumpa lah. Nak minta tolong. Kita jumpa. Tak lah, mana ada. Tak lah. We are in the same agency that time, Propnex lah. Cuma he work his own, I work on my own. Then along the way
kita jumpa and then kita talk and then become friends and so on so forth lah. Adakah sebab pinjam duit lah korang bergabung? tak. I think yang apa tu, kita punya susah tu somehow the story sama. Common lah. Common lah. There's a common trait lah. Aku susah, Common kau ground susah. lah. So macam mana lah. Then from there kita work together sampai sekarang lah. Boleh tak ulaskan Abang Fai? Betul ke tidak? Lama ya Abang Fai senyap. Relax sangat jadi. Main angin dia. Banyak main angin lah hari ni. Bagus jugalah, Alhamdulillah lah. Tak apalah, kasih Mirza berbual lah. Lagipun itu 3 episod aku dah pau, kasih dia berbual pula. Dia pun bayar tau. Lagi tanya dia question lagi lah. Okey, Mak, kita nak tanya tentang klien drama dan pencerahan. Okey. Klien drama. Ya. Pernah bingit dengan klien tu apa sebenarnya berlaku? Itu aku dah tanya. Oh, dah tanya. Maaf bang. The next one. Nampak stupid je tadi Nampak stupid depan Nampak sponsor. macam kau dengan Abang Fai duduk main angin. Nanti cut lah ni. Boleh cut lah. Kalau klien push harga yang tak realistik, you ikut je or you walk away? Dah berapa kali you pernah say no to a deal? Okay. Klien minta harga tinggi very common. Tapi kalau dia minta betul-betul unrealistic, unrealistic, then of course kena advise. And then to that point, kalau betul the advice tu tak makan, then we walk away from the deal lah, because it's totally waste of time for all party. Okay. Actually benda ni semalam je. Oh, semalam? Semalam pun ada juga. Sama. Kalau boleh kongsikan lah. Like basic 3 room Yishun, I think now market about 400 over 1,000 lah, 420, 430. Okay. Kan pasal dia nak duit, nak cover duit credit card, habis nak cover renovation rumah baru. Okay, Miza boleh jual 600 tak? For how much also you say? 420, 420 to 600. 600 pasal nak cover tu. Habis abang dengan akak ada hutang mak pasal duit apa dulu, cerita lama lah. So nak cover semua ni, so nak minta kena jual tinggi. Then technically of course you cannot set that price lah. Kita selalu teach our client, kalau apa tu, you beli iPhone 17, they sell for 7,000, you tak beli apa? Betul. Sama kan? Dia beli. Jangan bilang orang. Dia beli benda mahal je. Yang murah dia tak beli. Materialistik lah. Yalah. Aku ikut Abang harta Fai. dunia. Dia suka harta dunia. Aku suka. Si baru balik umrah sih. Jangan macam gitu. Aku dah kena attack ni tadi. So things like this lah. So sometimes we walk away. Berapa kali tu kita tak actually kira lah. Tapi kita will walk away if we find that it doesn't make sense for all party, because waste of time. Waste of time, waste of effort. Rumah tahu tak boleh jual, then kita walk away lah. So siapa next better player nak ambil, dia ambil lah tu case. Okay, so abang nak tanya, kalau macam let's say you walk away from that case, right, from that client, so how do that client find a new agent? Is it like the punya nama will come out in a portal ke apa ke? Okay. Tak lah, selalu because now banyak agent campak flyer kan. Letterbox ke dekat pintu ke, diorang random lah, because they desperate already. Like dia orang hutang kan, siapa ada dia ambil je. Whether the agent termakan dia punya bait, then we don't know lah. Okay, bang, I got ada follow up, sorry Go ahead. Okay, so macam how do you know what is the right price to mark up? Kira macam you cakap tadi, HDB punya market value is this amount. But macam let's say as a homeowner, right, I nak jual rumah, macam up to which numbers? How do I know? If plus minus about 20-30,000, we still understand lah. Okay, maybe dia tingkat paling tinggi corner. Okay, dia seorang, tak ada orang jalan depan rumah dia, privacy. Habis rumah dia pun dah bikin, dah renovate, right? Rumah lawa gila, Instagram ke apa. Then 20-30,000 should be, 20 to 30,000 should be fair enough lah. Tapi kalau rumah dia tingkat 2, habis menghadap tong sampah, habis tak renovate, habis dapur hijau, bilik kuning, bilik merah, habis minta sampai 600 over 1,000. Itu biasa orang panggil rumah kuih lapis bang. Kala-kala. Rumah-rumah legend lah macam ni. Rumah-rumah legend. So problem tau, kuih lapis. Kau tak baik lah. Betul lah, rumah kala-kala. Orang tengah lapar, aku tengah lapar, kau bawa sama makanan. Kan dia dah berbual. Dia dah start tu. Okay, so technically from the market value, you can just up about 30,000 only lah. 20-30,000. Understand. But tengok location lah. Kalau macam maybe
tempat Clementi, Pinnacle Duxton Road. So barang rare. So they can push sometimes 50 to 60,000 because diorang dekat dengan town, you see. So macam rumah macam Yishun ni macam is rumah orang, I mean biasa lah. Semua orang ada tinggal kat sini. Have lah. Yang have different story kan. Tapi macam gini minta sampai 600,000, then we walk away lah. Tapi bila kita walk away tu, with that being said, kita tak macam reject the project macam kurang ajar lah. Kita bilang dia macam kita break up in a proper way lah, in a professional way. Okay, so for that kind of house kan, macam abang cakap 3 bilik ini, so what is the ideal price for them to mark up from the market price? Macam tadi I mention lah, So 20,000. That's the best lah. Sometimes we will try to push slightly further. More kita tak nak disappoint the client. Okay, kita jual at this price sikit tinggi, okay. We will expect no calls to come in, tapi never say never. Kalau macam lagi seminggu 2 minggu tak ada orang call, then we will tell you, okay, tak ada orang call, so you know rumah tu tinggi. So next best thing macam mana nak turunkan berapa ribu. So we work with client lah macam gitu. Okay bang, I mean I have a lot of questions about all these numbers and monies lah. So let's say macam tadi rumah tu 420, tapi instead of dia nak naikkan, tapi you dah ada buyer, tapi buyer nak 400, minus 20,000. Minus 20,000, yeah. Then kalau macam let's say the jual kan, is that a negative sale for you or positive? It's still a positive sale, cuma untung dia kurang. Okay, how do you calculate the untung from let's say market value 420, tapi buyer next nak beli 400? Okay, ni nanti kita makan kita keluar paper and pen dah. Pasal like tiba-tiba all this because this one is already technical, because we need to know berapa banyak CPF dia pakai. Throughout the years dia pakai CPF tu berapa bunga dia dah pakai. So this discussion is not for TV lah. This one kena duduk dan tuition center man. Understand. Macam gitu. Okay. It's just that, but the question is very good. Cuma kalau kita jual lesser 20,000, kalau untung dia 100, dia dapat 80. Pasal kurang 20,000. Yelah. Now pun the problem is tak ada orang nak kurang apa, orang nak lebih. So it's matter of for that seller berapa lah that 20,000 lesser tu, is it a problem for them or not? Macam gitu. Okay, so kita nak huraikan atau ulaskan soalan yang terakhir. So kita bergerak ke depan ya. Sama-sama maju ke depan. Betul, tapi kita nak tanya soalan ni ke Abang Fai. Pasal dari dah 20 minit agaknya dalam dia punya airtime 2 minit je tadi. Kesian. Dia macam interject sikit-sikit. So harus selebih dia berzikir. Betul. Harus. So Abang Fai, kita nak Abang Fai ulaskan tentang ni. Ada tak masa you rasa overpromise? Macam mana you make it right? Duit sendiri top up ke, or service recovery? Terbatuk dia. Lupa nak kasi air tadi. So overpromise ni is actually the thing we try to avoid. Right? Okay, pasal kadang-kadang when we meet client, kita pun tak nak overpromise lah kan. So kita buat apa yang kita boleh buat. So usually dengan client, kita jumpa client, we will tell them we don't apa orang panggil tu sugar butter coat bukan sugar butter coat. Sugar coat. Sugar butter. Dia tambah butter, so dia double lah. Ni mentang-mentang dah lapar, sugar butter coat dia keluarkan. Okay, so we don't sugar coat client lah. Masa pacik-pacik weh. Okay, so bila kita jumpa klien, kita was like, okay, so the purpose of us being here is macam gini. Okay, we don't want to give you any empty promises. Okay, apa yang kita boleh buat macam gini. So kita pun tak nak kasih dorang too high hope. Okay, so this is how we talk to client lah. Understand. Pasal kita tak nak nanti kita over promise, kita cakap rumah you boleh jual 1 juta gini. Sekali bila tak dapat, bukan dia je hampa, kita pun hampa. Yalah, I mean no point of you hyping up the client just to get the sale lah. Lepas tu nanti tiba-tiba you tak boleh serve them what you say Correct. Sendiri reputation down lah. For us, we prefer to be transparent. Okay, and for us, kalau tak boleh, kita cakap tak boleh. Understand. Kalau kita cakap boleh, go. Then kita boleh go. Okay bang, saya nak tanya abang soalan ni. Pernah tak abang under promise over deliver? Under promise
over deliver. Oh, ada jugalah. Selalu. Then by Kira klien macam wow. Yeah. Wow. Five top up for me my CPF, you know. Tadi Five bawa I jalan-jalan naik private jet. Ya, dia kasih I kuih lapis. Daripada Hong Kong kau. Satu instant ni Mr. Noodle. Lapar lagi dia. Lapar lagi. Saja pok dia bang. dah habis dah habis Masa lagi Masa lagi. Lama Boleh. We can go all night long bang. Okay, so this client macam I tak ingat lah apa what is the thing that I do for them. Okay, so in the end bila dah habis kan, bila dia nak kasih commission tu, dia kasih lebih lah. Alamak. Itu je muka bukan senyum je lah, telinga mata semua senyum lah. Kira sampai rumah dia dah jam macam gini je. Wife dia tanya kenapa you dah gila ke? Itu hari aku rasa dia senyum all the way. Yes. Itu Dia pun tidur pun senyum baik. orang nak feedback pun tak boleh feedback. Itu baru dia ikut smiley sunnah. Betul tak abang? Abang setuju tak dengan ni? Betul. Saya rasa abang sujud syukur lah kat day one kan. All the way kan. Oh betul. Dia dah sujud syukur dia happy sangat. Member terus gulung tu handstand baik. Okey lah Safaras, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan ni. Yes. Kita akan move on to the next one. Yes, kita akan tanya lebih-lebih soalan yang panas dan hangat juga, yang juga sensasi. Dan kepada para penonton kita dan para pendengar, kalau belum follow, share, like dan subscribe 3 by Show on all of our platforms. What are you waiting for? So kalau korang suka dengan konten kita, kalau korang nak dengar lebih lanjut dengan Abang Miza dan Abang Fai, catch us on the next episode. Khuda Hafiz everybody. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.